apabila saya dilahirkan semula dengan ingatan hayat saya yang lalu. Saya kembali ke hari pertunangan saya. Adik tiri saya datang kepada tunang saya dan berkata, "Putra Si Ong Ho, saya telah lama menyukai awak. Sudikah awak berkahwin dengan saya? Tiada siapa yang boleh menolak kecantikannya, termasuk tunang saya Putra Si Ong Ho." Putra Si Ong Ho batalkan pertunangan saya di serta-merta dan mencadangkan untuk berkahwin dengan adik saya. Pada hari perkahwinannya, adik saya memberi saya pandangan yang provokatif. Barulah saya tahu yang adik saya juga dilahirkan. Semula dalam kehidupan sebelumnya, suaminya, Jeneral Bejun, meninggal pada usia muda di medan perang. Dia sentiasa cemburu sebab saya dapat berkahwin dengan keturunan bangsawan dan menikmati kemegahan dan kekayaan. Saya ketawa. Ketawa sebab adik naif. Adik saya tidak tahu bahawa Putra Si Ong Ho sebenarnya tidak normal. Putra Si Ong Ho seorang penyeliwing. Dia suka marah dan membuli orang. Dalam kehidupan saya sebelum ini, ayah dan ibu saya telah mengaturkan perkahwinan untuk adik saya, Jiwong dan saya sejak kami kecil. Tunang adik saya ialah Bejun, seorang jeneral terkenal, dan tunang saya ialah Putra Si Ong Ho. Kemudian, Bejun hilang semasa peperangan, hidup atau tidak, suka diketahui. Keluarga Bejun juga kehilangan kuasa dan mula ditindas oleh pihak lawan, menjadikan keadaan menjadi sangat sukar. Apabila keluarga Bejun berada dalam keadaan paling teruk, adik saya Jiwong memberitahu saya secara rahsia berkali-kali, "Adik, Bejun sudah tiada. Saya akan menceraikannya. Bolehkah anda meminta abang ipar saya untuk menerima saya sebagai gundik? Ia dengan cara ini. Kami adik-beradik masih boleh melayan suami bersama. Saya akan layan awak dengan baik dan abang ipar saya dengan baik. Saya sudah cukup dengan keluarga Bejun ini. Saya akan derita jika saya tinggal di sini lagi." Adik saya Jiwong sangat teruja apabila dia mengatakannya, seolah-olah keluarga Bejun melayannya dengan kasar. Saya mendengarnya, tetapi saya tidak begitu mempercayainya. Setahu saya, keluarga Bejun mempunyai tradisi keluarga yang sangat baik. Fitnahnya hanya sebab keluarga Bejun adalah pegawai yang jujur dan tidak dapat memuaskan keinginannya untuk berboros. Oleh itu, saya hanya menggelingkan kepala dan menolak permintaannya. "Kak, keluarga Si Ong Ho tidak sesuai untuk kamu. Lagipun, di tempat seperti keluarga Si Ong Ho, walaupun anda mempunyai wang, anda tidak dapat berbelanja." Saya memikir untuk kebaikan adik. Tetapi saya tak sangka adik saya Jiwong benci dan marah kepada saya. Sesuatu yang adik saya Jiwong tidak pernah jangka telah berlaku. Kami berdua adik-beradik tiba-tiba meninggal dalam kemalangan yang tak disangka. Dari kecil hingga dewasa, tidak kira bagaimana ayah dan ibu tiri saya melayan saya sentiasa menganggap Jiwong sebagai adik saya. Apabila dia sakit, saya tidak tidur sepanjang malam untuk menjaganya. Dia dibuli oleh Samsung. Saya menyelamatkannya tanpa mengira bahaya. Selepas sesuatu berlaku kepada keluarga Bejun, sayalah yang memberikan wang untuknya setiap hari. Saya sentiasa baik dengannya. Hanya saya menolaknya dalam perkara ini demi kebaikannya. Tanpa diduga, dia pula membenci saya. Saya rasa apa yang saya lakukan tidak berbaloi, dan saya tidak boleh memaafkannya. Nasib baik, sekarang, saya dilahirkan semula. Apabila saya membuka mata semula, saya kembali ke hari ketika Si Ong Ho pergi ke rumah saya untuk meminang. Saya melihat adik saya mendekati Si Ong Ho dengan teruja, "Putra Si Ong Ho, saya telah lama menyukai awak. Adakah awak akan berkahwin dengan saya?" Kemudian Si Ong Ho bersetuju, diikuti oleh bapa dan ibu tiri saya, dan semua orang gembira. Selepas menyaksikan segala-galanya, saya mencubit tapak tangan saya dengan kuat dengan ibu jari saya. Tidak dapat mempercayai apa yang saya lihat. Betulkah saya dilahirkan semula? Apabila saya dilahirkan semula, saya tiba pada hari tunang saya dengan Si Ong Ho. Tetapi, Si Ong Ho membatalkan pertunangan dan melamar adik saya. Begitu banyak perkara baik berlaku pada masa yang sama. Saya tidak dapat mencernanya untuk seketika, dan saya hanya terpaku di situ. Dalam kehidupan saya sebelum ini, selepas Si Ong Ho dan saya berkahwin, saya dimarah dan dibuli olehnya. Hari-hariku seperti bertahun-tahun, dan hidup memang sukar. Akhirnya, saya merancang segala-galanya secara rahsia dan bersedia untuk melarikan diri dari keluarga Si Ong Ho untuk menyambut kehidupan baru. Tetapi, saya tidak menyangka saya meninggal bersama adik saya Jiwong dalam kemalangan. Kini, melihat Jiwong yang begitu bangga selepas merampas tunang saya Si Ong Ho, saya tidak dapat menahan senyum. Memandangkan adik sangat ingin memasuki keluarga Si Ong Ho. Dalam hidup ini, saya akan berkat adik saya, biarkan dia menikmati kekayaan yang boleh diberikan oleh keluarga Si Ong Ho kepadanya. Saya berjalan ke Si Ong Ho dan Jiwong dengan senyuman di wajah saya dan memberkati mereka dari lubuk hati saya. Saya doakan adik saya dan abang ipar bahagia. Alangkah baiknya sepasang lelaki dan perempuan jahat. Baik kamu saling mengasihi. Mungkin reaksi saya mengejutkan adik saya Jiwong. Jadi dia membuang senyuman bangganya dan memandang saya dengan pelik. Dia merasakan bahawa saya sepatutnya sedih dengan kesakitan itu. Saya begitu gembira. Saya tidak mempedulikan fikirannya. Saya hanya bersenandung sedikit dan keluar untuk mencari tempat untuk bergembira. Dalam beberapa hari berikutnya, keluarga saya mula sibuk membuat persiapan perkahwinan adik Jiwong dan putra Si Ong Ho. Adik saya Jiwong pula sengaja datang ke hadapan saya dan membuat kata-kata palsu. "Adik, maafkan saya terlalu sukakan putra Si Ong Ho. Saya tidak sengaja merampas putra Si Ong Ho. Tetapi saya tidak sangka putra Si Ong Ho juga menyukai saya. Dan dia sanggup membatalkan pertunangan dengan awak untuk berkahwin dengan saya. Kakak, jangan salahkan saya. Dan jangan salahkan dia." Ya, saya berdiam. Saya hampir tidak dapat menahan ketawa apabila saya mendengarnya. Bagaimana saya boleh menyalahkan awak?
Masih belum sempat untuk saya mengucapkan terima kasih. Sepasang momok, lebih baik jauh dariku. Berita pertunangan si Ong Ho dengan Ji Wong tersebar dengan cepat apabila keluarga Bejun mendapat tahu. Mereka datang ke rumah saya dengan marah untuk meminta penjelasan. Ibu bapa Bejun memandang ayah dan ibu tiri saya dengan ekspresi serius dan bertanya dengan nada dingin, "Keluarga menantu, bolehkah kamu beritahu kami kenapa bakal menantu kami Ji Wong tiba-tiba bertunang dengan orang lain?" Ibu bapa Bejun dilahirkan di keluarga komander tentera. Dan apabila mereka serius, aura mereka masih sangat menakutkan, lebih-lebih lagi memandangkan status keluarga Bejun, ayah dan ibu tiri saya tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Jadi, mereka hanya mampu menjelaskan dengan senyuman, tuan, puan, anak perempuan kami Ji Wong dan putera si Ong Ho benar-benar dalam cinta, dan kita sebagai orang tua, tidak baik untuk memecahkan mereka, bukan?" Pada masa ini, saya secara kebetulan berjalan ke dalam dewan dan melihat mereka bincang sesuatu. Jadi saya ingin pergi, tanpa diduga. Apabila ibu tiri saya melihat saya muncul, dia tiba-tiba membuat rancangan dan mula berkata kepada semua orang sambil tersenyum, "Tuan, puan, bagaimana dengan ini? Bagaimanakah jika anak perempuan kami seusun bertunang dengan anak anda?" Tuan, selepas mendengar ini, ayah saya segera mengangguk bersetuju. Ini adalah idea yang bagus. Seusun dan Jeneral Bejun berumur kira-kira sama, jadi mereka sepatutnya boleh bergaul. Bagi keluarga saya hanyalah objek yang mereka boleh buang sesuka hati. Saya berasa amat sedih sebab dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Tanpa diduga, ayah Jeneral Bejun menjadi berang selepas mendengar ini. Dia membuka matanya dan mula menegur ayah dan ibu tiri saya secara langsung. "Ai karut, bagaimana perkahwinan boleh menjadi perkara yang remeh? Sebagai ibu bapa, sebelum membuat keputusan sedemikian, anda mesti bertanya kepada anak gadis terlebih dahulu. Sama ada Cik Seusun sanggup atau tidak, hormat kehendaknya." Selepas ayah Jeneral Bejun memarahi ibu bapa saya, dia segera menoleh ke arah saya dan bertanya dengan lembut, Cik Seusun, adakah anda sanggup menjadi menantu kepada keluarga Bejun? Keluarga Bejun pasti akan melayan anda dengan baik." Perkara ini berubah dengan cepat sehingga saya terkedu. Tetapi selepas saya berfikir ringkas, saya mengangguk perlahan. Saya tidak mahu tinggal dalam keluarga saya lagi. Jika saya perlu berkahwin, keluarga Bejun adalah pilihan yang baik. Intinya, keluarga Bejun penuh dengan hero sejak dahulu. Setelah mengetahui apa yang akan berlaku kepada keluarga Bejun pada masa hadapan, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk membantu keluarga Bejun. Selepas menerima jawapan afirmatif saya, ibu bapa keluarga Bejun pergi dengan berpuas hati. Untuk mengurangkan masalah, ayah dan ibu tiri saya memutuskan untuk melangsungkan perkahwinan saya pada hari yang sama dengan adik saya Ji Wong. Pakaian perkahwinan saya, ibu bapa saya juga mengurus secara remeh, menggunakan alasan kesuntukan masa. Tidak mengapa bagi saya. Lagipun, bukan hanya sehari dua mereka tidak mengambil berat tentang saya. Untuk keluarga saya tidak menyimpan harapan di hati. Hari perkahwinan yang dijanjikan akan tiba tidak lama lagi. Pada hari perkahwinan, adik saya Ji Wong memakai gaun yang cantik dan keluarga si Ong Ho mengahwininya secara profil tinggi. Berbanding dengan keluarga si Ong Ho, pasukan perkahwinan keluarga Bejun adalah lebih mudah. Saya tahu bahawa keluarga Bejun sentiasa menjadi pegawai yang jujur amanah. Jadi saya tidak terlalu terkejut. Lebih-lebih lagi, keluarga Bejun telah memberikan perhatian yang cukup kepada saya dan tidak kurang perkara yang harus disediakan untuk menyambut pengantin perempuan. Semua orang yang datang untuk menyambut pengantin perempuan adalah saudara terdekat keluarga Bejun. Saya dan adik saya Ji Wong keluar dari rumah saya bersama-sama. Sejurus sebelum kami menaiki kereta kuda, adik saya Ji Wong menahan saya dan berkata kepada saya dengan sangat bangga, "Saya kasihan kepada awak. Pasukan perkahwinan sangat lusur. Bagaimana saya tidak tahu apa yang adik saya maksudkan? Ia hanya satu cara untuk menyicik saya." Adik saya Ji Wong menyangka dia telah melangkah ke pintu gerbang kekayaan, tetapi dia tidak tahu yang bakal menyambutnya. Jadi, saya memberikan pandangan simpati dan tidak membantahnya. "Jaga hidup anda dan jangan dibuli oleh si Ong Ho." Ji Wong mengeling ke arah saya, kemudian dia naik ke atas kereta kuda keluarga si Ong Ho dengan kepala terangkat tinggi dan senyuman cerah. Bercakap kosong adalah sia-sia. Saya juga naik kereta kuda keluarga Bejun. Walaupun saya tidak tahu nasib masa depan saya tahu dengan jelas bahawa adik saya pasti akan malang. Si Ong Ho cacat fizikal dan tidak berperi kemanusiaan. Dia hanya tahu marah dan membuli istrinya. Keluarga si Ong Ho juga tidak baik hati. Saya rasa, kediaman si Ong Ho memang tidak aman. Saya dan Jeneral Bejun memberi penghormatan di hadapan orang-orang tua, saudara mara dan rakan-rakan Bejun. Kemudian dia dikelilingi oleh sekumpulan orang dan pergi ke bilik pengantin. Dalam kehidupan saya sebelum ini, Ji Wong pernah memberitahu saya bahawa dia dan Bejun tidak pernah bertemu antara satu sama lain selepas berkahwin. Apatah lagi melangsungkan perkahwinan mereka. Dikatakan bahawa Bejun tidak pulang dari medan perang pada hari perkahwinannya, jadi Ji Wong yang berkahwin seorang diri. Tetapi keadaan hidup ini nampaknya berbeza sedikit. Saya mengetahui daripada tetamu bahawa orang yang berkahwin dengan saya itu memang Bejun. Dia tidak pergi ke medan perang seperti yang dia lakukan dalam kehidupan sebelumnya. Tetapi mengikuti perarakan perkahwinan untuk mengahwini saya duduk di bilik pengantin dengan sedikit keresahan. Dalam kehidupan terakhir saya telah berkahwin dengan Si Ong Ho, dan saya dimarah dan dibuli pada hari perkahwinan. Memang menyedihkan. Sejak kecil saya selalu tinggal di rumah, dan Bejun sering berperang di luar. Jadi, walaupun kedua-dua keluarga berada di ibu kota, saya tidak pernah bertemu dengannya. Saya tidak tahu bagaimana rupa Bejun.
tetapi seseorang yang telah melindungi keluarga dan negaranya selama bertahun-tahun dan berjuang di medan perang mungkin akan kelihatan tua. Sedang aku berfikir sembarangan, seseorang membuka pintu dan berjalan masuk. Lelaki itu perlahan-lahan menghampiriku setapak demi setapak. Bilik pengantin itu tidaklah terlalu besar, dan tidak lama kemudian lelaki itu berjalan ke arah saya. Aku mengangkat sedikit kepala dan memandang orang yang datang. Apa yang menarik perhatian saya ialah wajah yang boleh digambarkan sebagai kacak memukau, kacak, anggun, megah, luar biasa. Wajah berseri seperti jade, penampilan yang baik, mata yang terang. Segala kata-kata indah di dunia ini boleh digunakan untuk menggambarkan lelaki di hadapan saya. Aku terpesona terhadap penampilan lelaki itu. Aku membuka mulut sedikit dan memandang bodoh ke arahnya. Lelaki itu tersenyum apabila melihat saya, lalu berkata dengan lembut, "Isteriku, adakah anda berpuas hati dengan penampilan suamimu?" Saya kembali sedar selepas mendengar ini, dan menyedari bahawa saya ni tidak sopan. Ternyata Bejun kelihatan tampan seperti ini. Dia benar-benar berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Jadi saya menundukkan kepala saya dengan malu dan mengangguk dengan jujur. Puas hati, amat puas hati sekali. Bejun ketawa terbahak-bahak apabila melihat saya begini. Suaranya sangat merdu. Selepas ketawa, Bejun duduk betul-betul di sebelah saya, memandang saya dengan penuh perhatian, dan kemudian berkata dengan penuh kasih sayang, "Isteriku juga sangat cantik, dan berjaya memikat hati saya. Saya sangat gembira. Ini kali pertama seseorang memuji saya seperti ini." Tirai digerakkan sedikit, menutupi katil. Semuanya berlaku secara semula jadi. Bejun seorang lelaki yang budiman. Saya terdengar. Dia berkata, "Akhirnya, awak isteri saya." Tetapi saya terlalu penat sehingga saya tidak sempat untuk memahaminya dengan lebih lanjut. Jadi saya tertidur sepenuhnya. Apabila saya bangun keesokan harinya, Bejun sudah pergi ke kem latihan tentera. Saya hanya mengemas diri dan pergi menghidangkan sarapan pagi kepada ibu bapa mertua saya. Ibu bapa Bejun mengambil sarapan pagi yang saya tawarkan dengan senyuman di wajah mereka. Mereka berbual seketika dan kemudian meminta saya berehat dahulu. Dalam 2 hari berikutnya, semua orang di rumah Bejun sangat baik kepada saya. Keluarga Bejun memberikan saya kemesraan yang tidak pernah saya alami di keluarga asal saya sebelum ini. Semakin banyak perkara ini berlaku, semakin kurang saya fahami. Mengapa Jiwung tidak tahu menghargai keluarga Bejun yang begitu baik pada hayat yang sebelumnya? Tidak lama kemudian, tiba masa untuk menjenguk keluarga saya. Bejun telah berkemas awal dan bersedia untuk membawa saya pulang ke rumah asal saya. Saya tidak kisah sangat tentang hari ini. Sama ada saya pulang ke rumah atau tidak. Tiada sesiapa pun di keluarga asal saya yang benar-benar mencintai saya. Satu-satunya sebab mengapa saya ingin kembali ke rumah asal saya adalah untuk berjumpa dengan adik saya Jiwung. Saya sangat ingin tahu bagaimana keadaan dia sebagai isteri kepada putera si Ong Ho. Tidak lama selepas saya kembali ke rumah asal saya, Jiwung kembali juga. Dia kelihatan sangat lesu. Dan dia benar-benar berbeza daripada wajah bersemangat tinggi yang dia ada semasa perkahwinannya beberapa hari lalu. Sudah tentu saya tahu mengapa. Lebih-lebih lagi, walaupun hari ini adalah hari untuk pulang, si Ong Ho tidak pulang bersama Jiwung. Situasi telah berubah, dan kali ini saya ingin mengetahui bagaimana nasib adik saya. Saya tersenyum dan menyapa Jiwung, dan kemudian bertanya kepada Jiwung dengan tenang, "Sudah beberapa hari kita tidak berjumpa. Kenapa adik saya kelihatan sangat lesu? Baru saja berkahwin ni. Pada hari perkahwinan dengan si Ong Ho dalam hayat saya sebelum ini. Baru-barunya saya berharapan besar, tetapi akhirnya saya mendapati bahawa si Ong Ho tidak baik. Dia benar-benar menyeliwing apabila saya tersedar. Saya pergi untuk mencari bantuan dari ibu bapa mertua. Secara tidak disangka-sangka, mereka memberi amaran pada saya supaya menjaga kata-kata saya. Saya kemudiannya mendapat tahu daripada sembang rahsia antara pembantu rumah keluarga si Ong Ho yang ternyata si Ong Ho adalah sesat dan tidak baik pada siapa-siapa di rumahnya. Mereka juga menternak sekumpulan serigala di dalam kediaman. Aku terkebila-kebila mendengarnya. Macam mana boleh wujud keluarga macam ni? Tetapi saya tahu bahawa status saya rendah dan keluarga suami adalah saudara diraja. Walaupun saya memberitahu ayah saya, mereka tidak akan peduli tentang keadaan saya. Jadi saya hanya boleh hidup dengan berhati-hati dan menunggu peluang untuk melarikan diri. Pada hayat sebelum ini, saya tidak pernah menjalani kehidupan baik dalam keluarga si Ong Ho. Sudah tentu, selepas mendengar kata-kata saya, ekspresi adik saya Jiwung berubah serta-merta. Raut wajahnya yang ketakutan terpancar di wajahnya. Walaupun pantas, saya tetap menangkapnya. Nampaknya si Ong Ho benar-benar tidak baik terhadapnya. Belum sempat Jiwung membalas kata-kataku, dia telah ditarik masuk ke dalam bilik oleh ibu tiri saya untuk bercakap. Sememangnya, saya tidak akan melepaskan peluang ini untuk bergosip dan mengikutinya secara senyap. Sudah tentu, sebaik sahaja Jiwung mengikut ibunya masuk ke dalam bilik dan menutup pintu. Dia menangis dan menangis. Ibu, selamatkan saya." Jiwung terus memberitahu ibunya tentang keadaan yang dialaminya sejak beberapa hari lalu. Anak kandungnya sangat menderita, dan ibu tiri saya juga menangis sedih. Melihat segala-galanya di dalam melalui celah pintu, saya berasa bertuah untuk diri saya sendiri. Jika bukan Jiwung merampas suami tepat pada masanya, sayalah yang kena. Di dalam bilik, ibu tiri mula menenangkan adik saya Jiwung, mengatakan bahawa dia pasti akan menyelamatkannya. Tetapi apabila dia mendengar Jiwung berkata bahawa keluarga si Ong Ho memberi amaran padanya, jika perkara ini didedahkan, keluarga asal Jiwung akan dibalas dendam. Dengan status keluarga si Ong Ho, adalah mudah untuk menjatuhkan keluarga kecil ini. Si ibu tiri terdiam seketika. Melihat ibunya seperti ini, Jiwung menjadi sedikit terdesak dan menjerit semakin teruja, Ibu, kamu mesti selamatkan saya.
Selamatkan saya. Jawapannya hanyalah ibunya yang tidak lagi berkata apa-apa. Melihat adegan seorang ibu yang penyayang dan anak perempuan yang berbakti, saya tidak dapat menahan ketawa terbahak-bahak. Kedua-dua orang di dalam bilik itu segera menyedari, membuka pintu dengan cepat, dan menjeling ke arah saya. Jiwong tidak sempat menahan sebab dan merenungku dengan bengis. Ibu tiri lebih berterus terang dan berkata terus kepada pengawal dengan suara dingin, Asuosun ini tidak menghormati orang tua. Ajarkan dia peraturan keluarga. Ibu tiri ini memang sama macam dulu. Tak kira betul atau salah, dia selalu ajar aku peraturan keluarga. Tetapi sekarang status saya berbeza dan saya lebih kuat. Peraturan keluarga ini bukan sesuatu yang dia boleh gunakan atas saya sembarangan. Mereka tidak boleh memukul saya secara semena-mena seperti sebelum ini. Sebelum saya boleh berkata apa-apa, seseorang datang untuk melindungi saya. Orang yang datang itu tidak lain tidak bukan, adalah suami saya, Beijun. Suaranya lebih dingin daripada ibu tiri. Saya di sini. Siapa yang berani memukul istri saya, keluarga saya? Saya sangat gembira melihat Beijun melindungi saya seperti ini. Dan saya segera bersembunyi di belakangnya. Apabila ayah saya melihat ini, dia segera menjelaskan dengan senyuman di wajahnya. Salah faham. Salah faham. Tiada siapa yang akan melakukan apa-apa kepada Seosun. Ayah saya berkata, salah faham. Salah faham. Tiada siapa yang akan melakukan apa-apa kepada Seosun. Si ayah berkata sambil memberi isyarat mata kepada ibu tiri saya. Selepas mendengarnya, saya tersenyum dingin dalam hati. Ibu mana yang akan melayan anak perempuannya begini? Bagi adik saya Jiwong, dia telah merenung tepat ke arah Beijun sejak dia muncul, tanpa menyembunyikan rasa kagum di wajahnya. Beijun secara semula jadi menyedarinya. Sedikit rasa tidak puas hati terpancar di wajahnya. Dia berkerut kening sedikit, kemudian dia terus memegang tangan saya dan pergi. 2 hari kemudian, Jiwong mengajak saya keluar dan berjumpa. Selepas mengesahkan tempat pertemuan itu selamat, saya dengan gembira pergi berjumpanya. Selepas bertemu di dalam bilik restoran, Jiwong berhenti berpura-pura dan terus berkata, adik, semua yang kamu ada sekarang harus menjadi milik saya. Lebih baik kamu cari cara untuk mengembalikannya kepada saya. Aku membisu, tetapi saya lebih yakin daripada kata-kata Jiwong. Dia benar-benar dilahirkan semula, tetapi dia dilahirkan semula dengan nasib kita telah ditukar oleh dirinya sendiri. Dia adalah orang yang malang sekarang. Saya berjalan ke arah Jiwong dan memandangnya sambil berkata, adik aku yang baik, awak telah memilih semua ini sendiri. Apa yang dihutang oleh anda pada hayat sebelum ini, sila bayar balik dalam hidup ini. Selepas mendengar kata-kata saya, wajah Jiwong berubah secara drastik. Dia menunjuk ke arah saya dan berkata dengan tidak percaya, Osun, adakah awak dilahirkan semula juga? Saya tidak berniat untuk menyembunyikannya daripadanya lagi. Jadi saya mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, ya, saya dilahirkan semula. Saya tahu awak dendam dekat saya. Apabila Jiwong mendengar ini, dia tidak lagi perlu risau tentang berpura-pura dan menjerit kuat kepada saya. Osun, awak menganiaya saya. Dalam hayat ini, awak sengaja biarkan saya berkahwin ke keluarga si Ong Ho. Sisa hidup ini, saya tidak akan melepaskan. Saya ketawa di mana saya telah membahayakan awak. Sama ada hayat sebelum ini atau hayat ini, itu adalah pilihan awak sendiri. Dalam hayat sebelum ini, kamu yang dendam pada saya. Dalam hayat ini, kamu juga yang mahu berkahwin dengan keluarga si Ong Ho. Kamu menghalang perkahwinan saya pada hari pertunangan sebab kamu belum berkahwin dengan keluarga si Ong Ho seperti yang kamu mahukan. Kenapa? Kamu tidak bahagia ke sekarang? Jiwong mengetap gigi dan memandang saya, matanya hampir pecah. Seosun, tunggu, saya tidak akan melepaskan anda, orang ini menjadi gila. Jadi saya tidak mengendahkannya dan bersedia untuk pergi. Saya baru berjalan beberapa langkah, dan Jiwong teringat sesuatu. Tiba-tiba, dia menghalang saya, lalu ketawa terbahak-bahak. Seosun, anda fikir anda boleh duduk dan berehat sebagai Puan Beijun mulai sekarang. Kematian Beijun akan datang tidak lama lagi, dan anda ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang sengsara. Aku berhenti sebentar, kemudian berlalu pergi seperti tiada apa-apa yang berlaku. Kata-kata Jiwong mengingatkan saya bahawa saya harus mencari jalan untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi keluarga Beijun dalam kehidupan sebelumnya. Kini seluruh keluarga Beijun adalah seperti ahli keluarga bagi saya, dan Beijun adalah orang yang paling saya sayangi. Saya tidak boleh membiarkan apa-apa berlaku kepada mereka, tetapi saya mengetahui semua berita tentang keluarga Beijun dalam kehidupan sebelumnya daripada Jiwong. Jadi saya tahu bagaimana untuk menyelesaikan krisis keluarga Beijun secara khusus. Di hayat sebelum ini, segala yang diderita oleh keluarga Beijun adalah bermula sejak Beijun hilang. Jadi selagi saya memastikan keselamatan Beijun, harap-harap keluarga Beijun boleh bertahan dalam krisis ini. Selepas memikirkan perkara ini dengan jelas, saya tidak teragak-agak dan terus bergegas pulang. Dalam tempoh istimewa ini, saya perlu memerhatikan Beijun dengan teliti. Sebaik sahaja saya kembali ke kediaman Beijun, saya menyedari ada sesuatu yang tidak kena dengan suasana itu. Beijun berdiri di dalam dewan bersedia untuk pergi, seolah-olah menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saya. Sudah tentu, seperti yang saya fikirkan. Sebaik sahaja saya masuk ke dalam dewan, Beijun datang ke hadapan dan memeluk saya dengan teruja, dan kemudian berkata dengan lembut, sayang, ada perang di barisan hadapan sekarang, dan suami anda mungkin perlu pergi untuk seketika. Sayang, jaga diri ya, sayang. Sayang menunggu kepulangan saya, ya? Seperti yang dijangka, perkara mula berkembang mengikut plot kehidupan sebelumnya. Saya benar-benar tidak mempunyai cara untuk memintanya untuk tidak pergi. Ekspedisi Beijun berkaitan dengan rezeki dan keamanan berjuta-juta penduduk.
Saya tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi saya lebih takut sesuatu akan berlaku kepada Beijun. Saya bertanya dengan suara yang sebab, adakah anda dalam bahaya? Melihat ini, Beijun tersenyum dan menganggukkan hidung saya, menghiburkan saya. Sayang, jangan risau. Saya pasti akan kembali dengan kemenangan dalam ekspedisi ini. Melihat wajah saya masih kelihatan tidak selesa, Beijun mengeluh, kemudian menarik saya ke dalam bilik dan mencium saya penuh kasih sayang. Kemudian dia berbisik di telinga saya dengan suara yang hanya kami berdua boleh dengar. Sayang, saya akan pergi ekspedisi kali ini untuk menyingkirkan mata-mata musuh. Dalam tempuh ini, mungkin ada berita palsu tentang kehilangan atau kematian saya. Sayang, jangan percaya. Saya akan kembali dengan selamat. Kata-kata Beijun benar-benar mengejutkan saya. Ternyata apa yang berlaku ke atasnya dalam kehidupan sebelum ini adalah penyamaran untuk menyingkirkan musuh dan pengintip. Saya sudah lama bimbang untuk apa-apa. Saya menarik nafas panjang lega, menghulurkan tangan saya dan memeluk Beijun dengan erat, dan berkata dengan tegas, baiklah, sayang. Saya percaya sayang. Dan saya akan tunggu sayang kembali. Sudah tentu, sebulan selepas Beijun pergi ke medan perang, berita datang dari barisan hadapan bahawa dia hilang. Hidup ke tidak, tak diketahui. Kemudian banyak pihak dari istana mula menyerang kediaman Beijun. Seluruh kediaman Beijun sangat sibuk dan keadaan menjadi semakin sukar. Saya sudah bersedia di dalam hati saya. Saya tidak mengacaukan kedudukan keluarga Beijun. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Beijun melalui krisis ini. Walaupun saya tahu lebih awal kehilangan Beijun adalah drama, saya masih berasa tidak senang hati sehingga Beijun muncul di hadapan saya dengan selamat dan sihat. Dalam tempoh ini, terdapat satu lagi perkara yang mengganggu. Selepas berita kehilangan Beijun sampai ke ibu kota, Jiwong datang kepada saya dari semasa ke semasa untuk mencari hal. Kata-katanya penuh dengan kegembiraan. Aku memandang wajah Jiwong yang mencuka dan berasa sedikit simpati padanya. Kulit wajah Jiwong semakin hari semakin teruk, walaupun dia sengaja menggunakan bedak untuk menutup kulit mukanya. Tetapi ia masih tidak dapat menutup mukanya yang pucat dan badannya yang kurus. Ibu tiri dan ayah juga benar-benar menjaga kedudukan dan kekayaannya sendiri dan terus membiarkan Si Ong Ho melayan buruk pada anak perempuannya Jiwong. Amaran keluarga Si Ong Ho adalah berkesan. Setelah sekian lama, Jiwong tidak berani mendedahkan sepatah kata pun. Walaupun saya tidak tahu secara khusus apa yang dialami Jiwong dalam keluarga Si Ong Ho, saya fikir ia mesti agak sama dengan apa yang saya alami di hayat sebelum ini. Keadaan di ibu kota semakin huru-hara, hanya apabila semua orang menyangka keluarga Beijun akan berakhir. Beijun kembali, Beijun dan tentera keluarganya muncul di hadapan saya. Selepas tidak berjumpa sekian lama, dia kelihatan sangat lesu. Apabila Beijun melihat saya, dia melompat dari kudanya dan berjalan ke arah saya selangkah demi selangkah. Segala ketakutan yang saya alami sekian lama hilang sebaik sahaja saya melihatnya. Saya melihat Beijun dari atas dan ke bawah. Saya hendak bertanya sama ada dia baik. Tetapi sebelum saya boleh berkata apa-apa, dia memeluk saya dengan erat. Pelukan Beijun sangat kuat sehingga dia seolah-olah ingin mencairkan saya ke dalam tubuhnya. Saya sangat rindukan sayang. Hakikat bahawa Beijun boleh kembali dan muncul bermakna bahawa siasatannya demi Maharaja sudah hampir selesai. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahawa mata-mata yang bekerjasama dengan negara musuh itu adalah keluarga Si Ong Ho. Apabila Beijun mengetuai askar untuk menggeledah kediaman Si Ong Ho, saya mengikutinya dengan sangat teruja. Suami saya, Beijun, tidak terkejut bahawa saya teruja untuk mengikutinya untuk menggeledah kediaman Si Ong Ho. Dia memegang tangan saya sambil tersenyum, membiarkan saya mengikut. Apabila kami tiba di kediaman Si Ong Ho, keluarga Si Ong Ho nampaknya telah mendengar berita itu dan telah pun melarikan diri. Beijun menundukkan mukanya dan memberi arahan, cari. Pintu bandar ditutup dan mereka tidak dapat pergi ke mana-mana. Keluarga Si Ong Ho tidak sempat ditangkap. Tetapi, bukti jenayah keluarga Si Ong Ho ditemui. Kumpulan serigala itu juga ditemui. Semua askar yang hadir terharu apabila melihat adegan tragis ini. Hati saya sangat berat. Hayat sebelum ini, sayalah salah satu mangsa keluarga ini. Beijun seolah-olah merasakan bahawa saya tertekan. Jadi dia memeluk saya untuk menenangkan saya. Saya tertekan seketika, kemudian kembali tenang. Saya berpaling kepada Beijun dan berkata, saya rasa, saya tahu di mana mereka bersembunyi. Sejurus selepas saya memasuki kediaman Si Ong Ho, saya mendapati Jiwong hilang. Bagaimanakah kumpulan keluarga Si Ong Ho boleh membawa Jiwong bersama mereka apabila mereka melarikan diri? Ini menunjukkan bahawa Jiwong ada gunanya. Jika tekaan saya betul, Jiwong adalah alat untuk memaksa keluarga asal Jiwong untuk simpan keluarga Si Ong Ho. Sebaik sahaja saya selesai bercakap dengan Beijun, seorang askar datang untuk melaporkan, Jeneral. Keluarga asal Jiwong menghantar seseorang untuk melaporkan bahawa keluarga Si Ong Ho sedang bersembunyi di kediaman mereka. Harap kami akan menghantar tentera untuk menyelamatkan mereka. Saya terdiam selepas mendengar ini. Ternyata keluarga asal saya tidak ingin membantu keluarga Si Ong Ho, terus abaikan keselamatan Jiwong. Ibu tiri saya begitu tidak berhati perut terhadap anak perempuannya sendiri. Apatah lagi saya lega serta-merta. Keluarga asal saya benar-benar melayan semua orang dengan sama rata demi kemakmuran dan kekayaan mereka sendiri. Mereka sanggup meninggalkan sesiapa saja, termasuk saudara terdekat. Selepas mendengar ini, Beijun tersenyum dan berkata kepada saya, sayang, Anda benar-benar bijak.
Sekarang, mari kita pergi uruskan orang-orang yang terdesak itu. Selepas Bejun berkata begitu, dia mengambil tangan saya dan berjalan ke arah kediaman asal saya. Sudah tentu, apabila kami tiba, kami menangkap semua orang dari keluarga Si Ong Ho. Selepas ditangkap, keluarga Si Ong Ho menjerit kuat bahawa seseorang akan menyelamatkan mereka. Apabila mereka berpaling, mereka akan membalas dendam atas kami yang menangkap mereka. Teruk betul keluarga Si Ong Ho ini. Bejun terus meminta askar untuk memasukkan kain buruk ke dalam mulut mereka. Ia menjadi agak senyap dalam sekelip mata. Kerjasama dengan musuh negara adalah jenayah yang serius. Dan sebagai menantu keluarga Si Ong Ho, Jiwong tidak dapat lari daripadanya. Apabila Jiwong dibawa pergi, dia terus berteriak untuk berjumpa dengan saya. Saya menurut kehendaknya dan meminta askar membawanya kepada saya. Bejun bimbang, jadi dia ikut juga. Jiwong menjerit terus kepada Bejun. General Bei, adakah anda tahu bahawa Seosun ini adalah orang yang dilahirkan semula? Saya adalah isteri anda dalam hayat sebelum ini. Seosun tipu saya untuk mengambil segala-galanya daripada saya dan memisahkan saya daripada anda. Tidak pernah sangka ini adalah yang Jiwong mahukan. Gila betul Jiwong. Berani dia cakap pasal benda pelik ni. Dalam era ini, tiada siapa yang akan menerima ini dan hanya akan menganggap kami sebagai orang gila. Saya memandang Bejun dengan sedikit risau. Sekarang dia tahu segala-galanya, bagaimana dia fikir tentang saya. Sama ada dia akan fikir saya gila, sama ada dia akan takut pada saya. Bejun memegang tangan saya dengan erat dan berkata dengan lembut kepada saya, jangan berfikir banyak. Selepas berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya kepada Jiwong, tersenyum dingin, dan berkata, pernahkah anda terfikir bahawa saya juga dilahirkan semula? Jiwong benar-benar terkejut sekarang pada masa yang sama. Saya juga terkedu, apakah keadaan ini? Bejun juga dilahirkan semula. Bejun meminta askar untuk menutup mulut Jiwong dan membawa dia pergi. Selepas galanya yang berlaku malam tadi, Bejun memandang saya dan tersenyum sedikit. Sayang, tolong dengar penjelasan saya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Bejun menerangkan segala-galanya kepada saya secara ringkas. Ternyata Bejun juga dilahirkan semula, dan dia hidup lebih lama daripada saya dalam hayat sebelum ini. Dia lebih tahu apa yang akan berlaku seterusnya daripada saya. Tetapi, apabila saya bertanya kepadanya dengan teliti, dia tidak mahu memberitahu saya. Keluarga Si Ong Ho bekerjasama dengan musuh dan mengkhianati negara dan memudaratkan rakyat. Jiwong juga telah dihukum penjara. Saya mengandung anak-anak Bejun, anak-anak kembar. Seluruh keluarga Bejun berkumpul untuk meraihkan kehidupan baru. Bejun memegang tangan saya dan melihat pemandangan hangat di hadapan saya. Dia memandang saya dan tersenyum. Sangat bagus. Nantikan subscribe untuk episod tambahan NIP 6.